Bocil. Hari ni videographer untuk vlog ni adalah Adriana Sofia. Aku malu lah, kau nak masuk. Congrats Aganek. Congrats Aganek. We love you, we love you. Weh, jangan cakap tak dapat. Satu pun tak masuk. Korang punya ada aircon. Aku tak boleh bawa masuk. Tahun lepas tak boleh bawa masuk. Kepada yang menjual, kalau tengok video ni. Weh, jauh weh. So, ini crowd tahun ni. Sini. Aku duduk penjuru dengan Adriana. Zijanya apa salah tak masuk kat semi. Lepas tu kita pergi semi. Okay, Malaysia Open ataupun Malaysia Master. Sekarang kita nak pergi Agatha finally. Aku yang cakap dah, kalau pergi sini dia takkan sekejap punya. Ini adalah first time Adriana menjejakkan kaki dekat Turf Hockey. So perasaan Turf Hockey ni cuba pegang, basah. Biasa je nya. Sebab turf ni ada Tak ada rumput pun. bocil. Bocil. Jadi kita nak memulakan perjalanan kita ke Aziata. So let's go. Finally guys, finally. Jadi guys, kita yang tutup dan kita akan pergi. So kalau ada yang tanya macam mana kita nak datang sini, dekat stadium hoki lah, pergi Aziata. Kat situ ada LRT. So turun LRT Bukit Jalil. Dekat sini macam tempat semua sukan. Ada stadium bola, ada Aziata Arena kat atas tu. Lepas tu kat belakang tadi kita pergi ada stadium hoki. Lepas tu kat sini ada swimming pool juga. 2 hours later. Jauh perjalanan daripada hujung sana sampai ke sini. Jalan lah ikut atap ni. Okay korang, so let's go. Hari ni videographer untuk vlog ni adalah Adriana Sofia. Adalah Adriana Sofia. So korang, kalau gambar-gambar semua tak cantik, tak ada lighting, bukan salah aku tau. Salah videographer. Dah suruh. Bukan salah aku. So dah nak sampai dah. Nanti kita tengok lah macam mana. Aku yang beli air dulu. Aku haus gila. Haus, panas semua. Dah sampai guys. Sampai. Cek depan tu. Tada! So, kita akan scan tiket. Lepas tu kita akan masuk. Tak tahulah tournament siapa sekarang. For sure tak ada Malaysia sebab Malaysia petang. So, let's go. Jangan risau, dalam Aziata sejuk. So, kita takkan menggunakan kipas ni dah. Sebab dia tak macam Malaysia Open. Malaysia Open lah dia tak ada shuttle dekat depan ni guys. Oh, ada lah. Ada apa? Kau nampak tak? Ada apa? Yam ni. Ya ke? Alamak, tapi aku dah dekat sini doh, Aziata. Sekarang kita malu dah. Malu. Ada bol, ada banyak bol macam tahun lepas. Sama je. Aku malu lah, kau nak masuk. Nak ambil gambar. Nak ambil gambar yang kita ambil tadi. So sekarang Adriana tengah tulis message. Untuk siapa? Nak cakap apa? Tulis apa boring gila je. Okay. So Adriana tulis message untuk Izzuddin dengan Faidin. Yes, sampai kat situ. Kita orang tadi kita ambil gambar tu satu kena tulis, lagi dua kita orang dapat ni. Engkau renyokkan yang dapat. Ya Allah. Kau tengok. Yeay, dah siap. Tengok gambar. Let's go. Susah gila. Tak kena pun. Kita akan memulakan perjalanan kita. So sekarang kita dah ada dekat dalam Aziata Arena. First is women single, men single and mix. Yes. Ni aku ambil seat
lower tier. Ada upper tier, ada atas tu. Korang nampak macam gelap kan, tapi sebenarnya atas ada seat tau. Last year kita orang duduk atas tu. Last year. So hari ni kita turun sikit sebab tiketnya murah sikit. Tahun lepas kita pergi Petronas punya, so dia mahal. So tahun ni pergi Malaysia Master dia murah sikit. Sekarang Akane tengah lawan China. Sekarang 20 sama. 20 sama guys. 20 sama. Okay, let's go. Deuce. So ini adalah rubber set. Mohon Akane, kita orang semua support Akane. I'm scared. Mohon Akane. Go, lagi satu. Let's go. Lagi satu. Akane. Go Akane. Mohon satu lagi. Come on, Akane. Ya Allah. Bismillah. Akhirnya, ya Allah, tanya. Akane, congrats Akane. We love you. So kita akan jumpa ROE. Kita akan jumpa Aaron Wuyik lepas game diorang. Game diorang nanti pukul 6.20 estimate lah. Tapi mestilah delay. Okay, sekarang kita nak pergi main game. Untuk dapatkan merchandise. Una nak main ni. Dia kena beli. Dia ada yang free. Kenapa kena beli? Aku nak dapat sign jersey ni. Okay, let's go. Kita akan beli. Thank you. Bro, it's so hard. You know. Aku akan beli lagi, jangan risau. Aku akan main lagi. Sampai kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tepuk-tepuk. 5 tepuk-tepuk guys. Tadi datang kosong. Dia nak sign jersey tak dapat. Weh, jangan cakap tak dapat. Satu pun tak masuk. Tak adalah. Itu kedai dengan China. Yang sana dengan Canada. Indonesia. Nak main challenge. Dia kerja apa? Dia beli ni. Buka cuba. Unboxing. Jadi Adriana beli ni guys, RM25 dekat mana? Kat situ. Tapi tak ada Zija. Tengok. No Zija. Kita ada siapa ni? Hanji,
Ina, Iwe, Perli and Wee. Tak ada Zijo. Tak apalah. Ginger. Dia tengah di atas. Kan ini BAM. Oh tu. Oh alah BM. Ginger dah tak ada BM. So sekarang kita orang pergi stadium hoki sebab nak solat. Sebab kat situ ada aircon. Ada aircon. Suraunya ada aircon. Ada. So sekarang kita dekat depan Aquatic Center. Ni ada BJ Stadium, depan tu Axiata Arena. Okay, so kita nak pergi masuk. Panas lebih kurang bengah-bengah lagi. Tapi before masuk, Adriana akan redeem dia punya gambar. Dua-dua dia akan main wheel wheel. So kita tengok dia menang apa. So maybe kita beli makanan juga. Itu ada apa je? Tak tahu, tak pernah spin lagi. Aku pun akan buat juga sebab aku dah post gambarnya. So korang kalau tengok story aku hari ni banyak-banyak, bukanlah sebab apa, tapi sebab nak menang je. Sebab nak main hadiahnya. Okay, so itu je. So kita tengok apa yang terjadi ke depannya. Let's go. Kat depan Axiata ni ada vendor. Tada, ada sangat banyak belah sana. Okay, banyak gila vendor Cina. Vendor Melayu ada berapa je aku rasa. Yang tengah makan kat luar. Kat aku tak boleh bawa masuk. Tahun lepas tak boleh bawa masuk. Macam dia RM8 kau. Ada Bawa mahal. Tengoklah dalam dia. lihat kat tu. Tapi Una sanggup beli. Tak, sebab aku lupa. Aku ingatkan Okay. dia bawa masuk dalam weh. Aku lupa macam ya Allah. Ada. Dia rasa dia tak ada. Korang kena tahu tak sedap. Kau tengok. Kepada yang menjual, kalau tengok video ni, boleh perbaiki lagi lah, okay? Tak sedap Aku minta maaf. Tak tahu macam kalau sebab Chinese punya makanan aku macam tak suka sangat. Tak tahulah kalau keropok dia, aku pun dah ada buat cara dia tersendiri. Aku minta maaf sangat. Aku minta maaf sangat kepada kedai Chinese tu. So, nak pergi pilih caji and then baru kita orang masuk. Ramai gila petang ni sebab petang ni Malaysia lawan. Say something. Apa? Aku cakap apa? Weh, dia membosankan. Lepas ni tengok badminton aku tak ajak dia dah. And this is Denmark. This is Denmark. Weh, jauh weh. Okay guys, sekarang dah final match. Error bunyi. So kita tunggu dia orang masuk. Nak masuk, nak masuk.
ini crowd tahun ni. Sini. Aku duduk penjuru dengan Adriana. Sana lagi. Sebelah ni memang penuh. Belah sana macam kosong sikit kan. Tapi belah sini penuh. So itulah pengakhiran untuk badminton kita tahun ni. So kita jumpa lagi tahun depan. Kita akan jadikan dia hat-trick. Tahun lepas, tahun ni, tahun depan. Cuma pula tahun lepas aku tak post. Tahun ni semoga aku post. Tahun ni semoga aku post guys. Amin. So tahun depan kita akan duduk mana? Duduk tengah. Kita akan duduk tengah. Harga dia lain sikit daripada kat sini. First time kita duduk atas. First time dia duduk sini. Second time kita duduk sini. Kat bawah duduk. Kita orang duduk kat lower tier. Next Time kita duduk tengah-tengah. Lagi umur yang ke-22 duduk mana pula? Dan duduk dekat tempat tu. Premium. Jumpa terus. Tahun depan tolong doa tak ada Zija, okey? Tolonglah weh. Dia ni tahun lepas waktu datang Zijanya apa Kalah. kalah tak masuk kat semi. Waktu tu kita pergi semi. Tak masuk semi. Tahun ni dia tak main langsung. Tak main langsung apa Malaysia Master. Oh by the way tahun lepas kita pergi Malaysia Open. So tiket dia mahal banyak. Mahal banyak tau. Kita orang punya ni baru like 69. Tapi tahun lepas punya ni beratus Sebab dia super. Yelah super 1000. Ya super 1000. Kalau korang tak faham, korang faham. Ini super 300 500. Ini super 500. Tahun lepas kita orang punya atas tu berapa puluh? 70. Sama je tau macam kita punya lower tier. Bezanya itulah apa Malaysia Open dengan Malaysia Master. Dia punya series. Ramai gila weh. Jadi ini betul-betul pengakhiran untuk hari ni. Tadi ada footage Perlistan Mtina dengan Erin Chasoyuk punya meet and greet. Okay, Malaysia Open ataupun Malaysia Master? Experience Malaysia Master. Sebab Malaysia Open mahal. And kita orang duduk atas. So Ya, tak best. betul. And tak ada player Malaysia pun waktu kita orang pergi. So tak Betul. best. Malaysia Master best gila. Sebab Ya, kita orang duduk betul. bawah. And ada player Malaysia. Yes. And ada meet and greet. Tapi kita walaupun kita tak pergi, dapat see diorang in front betul. of our eyes pun. Yes. It's an achievement guys. Ya, lagi satu kalau Petronas, pada aku dia best dia punya luaran. Dia punya maksudnya macam dia punya booth, dia punya games semua best Petronas. Tapi kalau Pro 2 dia macam kurang sikit. So, itulah kita orang punya apa orang kata? Review. Okay, so korang boleh pilih nak Petronas ke nak Pro 2. Petronas dia mahal sebab dia super 1000. Yang ni super 500. So dia murah sikit. Lagi-lagi semi-final. Final. Ya, itu lagi mahal guys. Okay. Kita okay. korang pergi first day. Tapi first day hari Selasa. So ada kelas. Ya. Recommend korang pergi first day sebab apa? Semua orang ada. Kalau korang pergi macam quarter ni tengok tak semua orang ada. Siapa yang dah? Tapi korang pening lah tengok mana satu sebab ada 4 court. Oh, first day 4 court? Ya, so ni kita orang 3 court. So esok semi ada 2 court saja. Semi satu je. Oh, 1 court. Korang abaikan aku yang dah barai ni tahu Okay, dah tadi lighting sebab LED depan ni dah hilang. So itu saja untuk video kali ni. Bye korang. Semoga aku post. Thank you. Penat bercakap ni. Orang ingat kita lambat kat